Kalau ikut usus kita ni, daripada benda kita makan, masuk mulut, ke perut, dia akan masuk usus kecil. Usus kecil tu akan bantu cerna, serap nutrisi, kemudian masuk ke usus besar lah. Usus besar ni fungsi dia nak serap air. Usus besar dia akan mula di sebelah kanan dan dia akan pergi ke sebelah kiri sebelum makanan kita tu menjadi najis. Usus besar dia terbahagi pada dua organ yang utama, iaitu usus besar tu sendiri dia panggil kolon, dan rektum. Rektum tu tempat simpan najis sebelum kita keluar. Sebagai najis lah daripada dubur. Sebab bila kita dah ada rasa nak buang air besar tu, so najis sudah dekat rektum lah. Dia tolong simpan najis tu sebelum dia keluar. Dalam usus besar kita ni dia ada bakteria. Dan bakteria ni ada yang bakteria bagus, ada yang bakteria yang tak bagus. Dan bakteria bagus ni dia duduk dekat dalam usus tu. Dia sebenarnya ada banyak fungsi dari segi nak memberikan immunity pada badan kita juga. Dia membantu mempertahankan sistem pertahanan badan kita juga dalam usus besar ni.